Yo guys, hari ni aku nak main game Minecraft server KJT season 1. Let's go. Tapi sekarang ni kenapa aku teleport dekat tempat lain guys. Dalam server sekarang ni ada aku dengan Faizuddin. Pokok belayang guys, takut guys. Aku nak try lobby. Tak ada lobby guys. Oh shit. Ada orang guys. Itu guys, satu Faizuddin weh. Itu kedua Faizuddin. Gila tu siapa. Kenapa lah. Oh shit. Beranak. Apa? Iron PX. Iron pula. Betul. Aku nak stone, aku nak minyak. Tuhan, payah. Sekejap. Aku nak cari kayu jap. Let's go. Ya, Tuhan. Yang berlalu yang Gila tu. wih. Sebaik tak mati. Aku nak ambil koal weh. Yang berlalu. Mana? Kau kat mana, Bran? Aku kat luar gua. Ya. Dah lah aku buat. Aku cari kayu dululah. Oh, gadaku. Bran. Aku cari kayu jap. Ya. Mana kau? Sabar, tunggu aku. Kau kat mana? Koordinat. Tak payah koordinat, TP boleh. Aku boleh TP ke? TPA. Tak boleh, TPA aku tak boleh. Aduh, ni aku cakap ni selain TPA. Ya. Tak boleh. Aish. Tak ada permission tu. Weh. Ikut je bulat-bulat tu. Confirm ada punya. Aku ada SP bang. Oh, aku jumpa kayu. Oh, aku jumpa kau. Bawah kau ada kayu. Nice. Kita boleh buat bag. Aku dah ada satu bag.
let's go. Yang tertua. Imran. Macam mana kau duduk? Kau duduk atas aku. Slash seat kat sini. Duduk. Asal kau ambil makanan aku? Oh, shit. Imran tidur. Oh shit, let's go, sweet dream. Imran tengok ni Imran. Alah, aku tak ada batu lagi. Kau nak batu ke? Bang nak. Nak ikut tak? Dah. Ambil makanan dulu. Ambil makanan dulu. Apa ni? Imran, flash lebih Imran. Oi, kita kena berpecah weh. Aku nak gotta go tempat lain dulu. Flash lobby dulu kat sini. Flash lobby kat sini. Nak kayu duduk satu. Dua. Aku bagi semua je lah. Aku bagi 5 je lah. Gotta go. Kau dah flash lobby belum? Dah, try lah set lobby. Lobby. Nice. Okey, sekarang ni aku dah bersendirian sebab Kena buat pickaxe ni. memang macam tu guys. Ironnya iron X. Jadi Iron X ya, sudah siap. Kayu tinggal. Cooked mountain. Okay, aku mining kat sini. gelap weh. Uish, gelap. Ha, ni cool. What the fuck? Sakit. Sini Abang ni, sini. Ya Allah. Tadi flashback. Imran, Asal? tadi flashback. Tak boleh try lah flashback. Tak boleh ke? Tak boleh. Oh shit, aku tak tahu. Bodoh, item aku dah hilang.
Eh, tak gila tu. Bodoh. Oh, Oh eh, dah. Boleh. Dah ni. Oh shit guys, let's go guys. Please speed, I did this. Run. Apa? Wah. Sabar jap. Kejap. Jangan tukar tu lagi. Cepat sikit. Oh, jap. Bagi aku nak buat semua barang ni jap. Okey dah. Dah kalau nak tukar. Kau tinggal 9 tau. Weh, bodoh iron pickaxe aku. Despawn anjing. Oh shit, aku tak tahu. Oh Iyau. shit. Oh, ini ke apa? Woohoo! Yeah! Let's go. Kau kena. Jom. Tak apa. Bazir iron. Allah. Weh, nak cool ke? Aku dah ada. Agak ada jumpa cool ni, ambil je lah. Kita berpecah weh. Buat rumah jangan buat sama-sama weh. Ya weh, berapa kali kau nak cakap weh? Saja kalau tak dulu. Matamu. Let's go. Yo bang. What? Apa benda dah? By the way, aku dah nak ke nether. Ha? Kenapa? Kau dah nak apa? Dah nak jumpa diamond. Sebab aku jumpa gua paling besar. Oh my god. Kau isteri Isteri apa ni? Aku pun tak pandai guna. Ya Allah, pick aku. Benda okay, let's go. Kita letak jawab tol. Jawab. Wah, let's go. Bang jual. Yo, diamond. Tidak perlu. Gila dah. Oh my god. Mati. Oh my god. Aku jumpa gua tapi gua air. Tak boleh lah.
Perlengkapan. Tu aku nak. Bucket dah boleh buat. Kita buat bucket. Makin primer tak? Tak, besar je lebih. Aku mining jumpa tempat kecil banyak balai tu diamond. Oh, shit. Ada pickaxe aku hancur aku naik. Tidur dulu jap. Dah malam ke? Dah nak malam. Kau dah buat disco ke? Dah malam. Dah malam. Kejap. Malam /lobby. Sabar weh, aku tengah cari diamond. Aku baru nampak diamond. Banyak dia dapat. Aku dapat 15 dah weh. Padahal gua kecil je tu. Panjang lah. Cepatlah. Wait. Cepatlah tidur. /lobby. Oh, kau dah tak nak satu katil. Aku tidur kat gua. Butuh berapa banyak? Ngantuk weh, cepatlah nak tidur ni. Nampak banyak ada katil. Karten. Oh, tu aku baru hidup ada zombie. Nyawa kau tinggal 8 weh. Kalau kau nak tambah nyawa lagi, kau kena cari totem. Lepas tu totem tu bagi kat kau. Gitu. Dapat nyawa satu. Tak, totem bagi tahu lah. Lepas tu dapat nyawa. Kejap aku cari. Nanti daripada aku hilang. Buang je lah. Iron aku masih ada. Okey, ada. Wow, langsung dapat. Okay, ready lah. Nanti ada notification. Imran has get to Nether portal. Yeah! Okay, first thing first, letak benda ni. Alamak, salah. Aku rasa kena hancurkan jugalah ni. Jom cari ni. Oh, dah ada. Furnace ada. Okay, jom kita cekkan ni. Aku benci tak ada.
Susah dia dah kali. Bye bye. Yeehaw. Yep. First thing first, letak ni. Letak air. Kau punya koordinat berapa? Mana boleh bagi tahu? Oh, dah start ni. Okey. Okey, lepas tu Tak ada border ke? Tak ada border. border. Tahu tak border tu? Apa benda tu? Tak tahu. Tak tahu weh. Sabar lu, santai lu. Okay. Dan village lah. Tu, Oh, dua, lebih. tiga. Ya. Oh, ada pulau lain. Jom lah pergi sana. Tu ada kayu. Mana buat? Oh, macam ni. Apa pulau ke ni? Weh, map ni pulau lah aku rasa. Kalau village tak ada, semua tak ada. Tak ada village ke? Cuba try flash rocket. Kau tak ada, tak dapat. Tengok ada tak. Keluarlah dari pulau ni kalau nak. Jatuh. Ya Allah! Tinggal 7 weh. Shit. Weh, dah lah tak ada flashback. Bodoh lah. Weh, gila bunga. Aku... Macam mana kau boleh jatuh? Bang, habis tu barang-barang aku tu macam mana? Aku tak tahu macam mana nak buat flashback balik. Aduh. Tak ada permission. Shit man. Ini pun tak jadi. Ini je lah. Ay, aku tak pandai lah. Fake. Sekejap. Weh, bagi kreatif sekejap. Aku nak cepat sikit ambil. Aku nak hancurkan ni.
Letak lobby kat sini je lah. Kuat. Say hai orang baru. Aduh, ini payah. Ini parah ni. Kenapa? Okey ni tempat spawn dia. Cantik. Aku nak mining dulu lah. Mining dulu guys. Dia try. Dia try. Kau tak ada diamond kau nak jadi dia right. Macam mana tau? Itulah ini. Weh, kata dah buat flash lobby kat sana. Lupa. Okey. Oh, Okey, korang tak nak. nak. Ya Allah. Aku flash lobby dekat tempat lain babi. Ya Allah. Tolong Wayan please. Letak flash lobby balik. Takkan aku nak bunuh diri lah. Okey. Kau try home /home. Kau kan tidur situ. Tak boleh. You need permission to perform this command. What the fuck? Dah TP aku. Alah. Macam lah. Baik dah. Dah slash. Dah lobby kat situ. Thank you man. Try set home. Slash. Oh. You need permission. Permission apa ni lah? Di op. OP. Tu kan ni. Kau flash set home kat situ. Kau seorang je boleh sebab di op. Untuk satu tu pula. Untuk tekan apa? Flash set home. Kau buat sendiri. Flash set home. Dah buat. Takkan kena bagi OP kat kau kot. Janganlah. Sekarang aku nak jumpa nak cari ni dia. Kalau aku tak OP je ni. Mana? Tahu tidak? Try set home. /home. Try. /home. Set home.
Ya, jap. Whitelist ni apa weh? Whitelist. Ha? Whitelist. Tak tahu? Oh shit, tak tahu. Manalah aku tahu dia nak. Hidden depths. Macam mana nak buat permission? Makin kecil-kecil. Nona makin jauh, makin cantik. Nona kau perfect kau. Asli. Dah. Tak ada apa. Aku hampir mati. Oh, sebaik aku boleh hold. Oh shit. Oh. Alah, bosan.